Lata Perahu Waterfall Campsite di Kuala Kangsar. Jadi ini adalah laluan utama masuk ke dalam campsite. Ada ruang terbuka yang dijadikan dewan solat. Terdapat bilik air dan tandas. Batu tadi tu, esok cantik tu, dia yang alih kan. Taman cantik sekali ya. Pagi ni kita berada di area Sungai Perak. Kita berkumpul dengan geng-geng sentra. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. 7 biji masuk dengan motor aku. Dan hari ni kita orang semua nak pergi camping dekat Lata Perahu Kuala Kangsar. So, tengoklah setup diorang. Ada FZ, ada PJ1, ada RFS, PJ1, DX dan ada Royal Enfield. Semua setup pagi ni, setup camping. Okey, jom kita jumpa di campsite lagi. Lata Perahu Waterfall. Bang, ni abang yang takut. Saya bawa pancing ni pasal nak pergi tempat lain tadi. Tadi kat pintu masuk. Pancing jangan pakai tu. Tahu dia bawa atas tu. Tu geng kampung tu. Oh, geng kampung. Dia atas tu bawa kokasi lah. Dia orang tu sikit-sikit. Oh, bawa perkenannya apa? Ni security bawa perkenan. Oh, bawa perkenan. Tapi yang jaga tu orang kampung lah. Oh. 10, 11. 10, 11. Lama bapak tu besar. Kita boleh muat 7 orang. sekarang tengah setting untuk pemilihan tapak. Kita orang semua ada, untuk grup ni kita orang ada 7 orang. So pilih nak masuk tapak mana. Kan macam
Video sikit je boleh, 2-3 second ni. Sekarang jam pukul 10.42 pagi. Dan geng kita Along pun dah survey tapak yang kita nak masuk. Kita dah pilih tapak 10 dan tapak 11. Tapak 10 dengan 9 ada group camping, so tunggu diorang check out lah. Dan tapak 11 geng tu orang dah ada yang dah pasang tent lah. Semua pakai cot bag. Ada 1, 2, 3, 4 cot bag. Ada lagi satu tak pasang on the way. So kat sini nanti kita akan buat common area lah untuk lepak. Dan aku rasa aku nak pacak hammock daripada pokok ni sampai ke pokok tu. Hopefully sampai. Kita tengok macam mana sekarang. Tunggu tapak yang besar ni, tent yang besar ni dia buka orang balik pukul 12 malam. Hari ni group camping ni dah booking the all tapak. Ada 22 ke 20 tapak habis di booking untuk kita orang punya program hari ni, untuk camping reunite edisi yang ketiga. So tapak bawah tu dah ada yang pacak. Mungkinan dalam 60 ke 70 campers motorbike turunkan barang and then tinggalkan kat campsite. Tadi kita orang set up kat sini. Diorang set up kat sini semua cot tent. Lepas tu tengoklah tempoh 1 lebih ni cuaca panas. So kita decide untuk pindah ke tapak ni, tapak 9. So aku decide nak pakai pokok ni dengan pokok ni untuk gantung hammock. So bawah ni redup asal tadi nak pokok ni dengan pokok tu. Tapi tent ni pun tak buka-buka lagi. So kita tak nak tunggu, kita set up kat sini. Pada few hour kita set up kita punya hammock. Kita dah settle set up hammock kita kat pokok 2 ni. So ni set up aku lah. And dikelilingi dengan cot tent keliling. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cot tent. Ada 1 tent depan aku ni, tent ground. Pada asalnya nak tapak ni, lepas tu tak pokok pindah tapak ni. Tapak ni tak buka-buka. Dah sekali tapak ni kosong. Kat sini lah aku pasang hammock. Settle. Cuaca pun hari ni panas, berangin. Jadi macam gurung nak hujan. Kat sini penuh 1, 2, 3. Kat sini ada satu lagi. Kat bawah tu ada 4 tapak. Tapi bawah tu kosong lagi, tak masuk lagi. Kat atas ni penuh. Yang ni rupanya kita tunggu tadi diorang buka-buka. Rupanya yang ni tent sewa. Patut dah diorang tinggal dia betul-betul balik. Ingatkan diorang lambat buka. Jam pun dah pukul 2, 3, 1 petang. Riang dia, riuh suasana petang ni. Kat atas ni pot lepak-lepak. Jom kita pergi tengok sungai. Laluan nak ke sungai ni agak adventure sikit lah. Ni tapak tadi yang kosong. Ni tapak 14. Cantik pun tapak ni. Tapak ni tapi kena 2 kemah sikit lah. Kat tengah tu ada pokok. Kalau ada hammock cantik lah. So sungai, turun ke bawah. So kat atas sana spot camping, spot kemah. So sungai kat bawah ni. Yang menariknya sungai sini dia banyak level. Tadi ni level bawah. Kat atas ni ni pun ada lagi sungai. Sebelah sini ada air terjun sikit lah. Kat atas sana lagi tu ada lagi level.
So sungai dia bertingkat-tingkat. Kalau kat bawah tadi tu tempat luas kalau nak berendam. Kat sini pun ada lagi satu tapak. Kat sini banyak tapak. So yang sini lagi dekat dengan sungai. Ha, ni kat atas ni, level atas lagi ada air terjun sikit. Kalau nak rasa air terjun boleh balik area dia sini. So tingkat-tingkat. Ni turun ke bawah lagi. Yang ni adalah tapak. Ni tapak 8. Tapak 8 dekat dengan mini terjun. Yang ni tapak 11, tapak 9, tapak 10 ada sinki. Tapak ni dekat dengan sinki. Dekat tu, yang tu adalah toilet. Sebelah toilet tu tadi ada surau. Konsep tapak di sini di bawah rimbunan pokok. So tapak yang ada redup lah untuk lepak daripada pagi sampai ke petang, kurang panas. Kat sana pun ada tapak, sana pun ada tapak. So kat sini konsepnya di celah-celah pokok. Said pergi Wan. Nak ambil baju. Kawan. Yang mana ni? Nah, ni yang nombor 2. Saya Zul Hafiz. Satu ada kat Abang Fauzi. Ini nombor 2 Nombor 2. Bro ambil satu satu. Nanti ambil kat Abang Brother Fauzi. Alright. Okay, kita dah ambil baju motor camp kita. CSSL untuk Along. Baju kita dapat tadi, kita tengok dia punya design. Tak nak tengok pun design ni tadi. Kita dapat sikit. Motor camp. Tak stiker ya. Itu yang ketiga. Belakang ada design. Hujan renyai-renyai. Semuanya sekarang tengah lepak tidur dalam tent masing-masing lah. Semua dah berselimut, bertutup, berzip, berhuyung hayang dalam hammock sambil menikmati hujan renyai-renyai ditemani bunyi air sungai dan air hujan. Suasana malam ni, jiran sebelah ni masih lagi lena du ilik mimpi, masih lagi berdengkur kepenatan satu hari ride. Jiran sebelah ni sedang memasak. Jiran belakang ni, dia punya lampu dia meriah betul, cerah. Ni jiran yang eksklusif. Siap ada ni pelita lagi. Suasana campsite waktu malam tidaklah terlalu terang dan tidaklah terlalu gelap, sama-sama. So ni di tapak kita orang, tapak 9, 10, 11. Kat bawah sana tapak 14. Meriah juga doang. Ni tapak 14 daripada atas. Diorang punya setup memang tegang betul lah. Bercahaya. Ni tapak yang paling dekat dengan sungai. Tapi sungai tak nampak lah, gelap. Ui. Hampir-hampir tu. Hoi. Member dah tegur tadi lah. Saya tak pakai handphone, tidak merekod dia.
Meja ayam ah. Meja ayam ah. Ha. Oh. Yang penting kita bahagia. Itu yang betul lah. Ah. Mana dia orang pergi? Along semua pergi dah. Kosong. Biasa aja mesti. Yeah boy. Oh, dia pergi merayau tu. Ha, dah lah peraya orang kau ajar. Aren ni Tok Katin. Dalam ni ada taklimat sikit daripada chief kita. Grup motocamp ni dia biasa-biasa aja, dia tak ada apa aktiviti yang berikan apa-apa kan. Kita nak santai-santai je. Terima kasih dengan sponsor kita, sponsor tapak, makan, tolong semua ni. Terima kasih. Tepuk. Kita tak tahu apa kan. Okey, kita boleh turai untuk esok kita bincang esok pagi, okey? Yang belum dapat baju boleh jumpa Anwar dan Fauzi. After briefing tadi, malam ni kita lepak-lepak santai, sembang-sembang. Oh, air kita pun dah masak. Tu petik tepi tu dia ada api. Yang sini lepak kat sini, yang sana lepak kat sana. Buka banyak air tu. Yang sana bergelap. Semua lepak di tapak masing-masing. Lepak santai-santai, dimakan ke apa ni? Kau buka api ke kau buat apa? Macam-macam hal. Good morning daripada campsite. Pagi ni jam pukul 7 suku. Hari kedua camping motor camp reunite version 3. Bulan ni bulan Julai. So pagi ni suasana campsite tenang, biasalah campsite dalam hutan mesti tenang kan. Seorang-seorang bangun, ada yang breakfast, ada yang minum pagi, ada yang lepak-lepak, ambil morning feel. Hai, pakai seluar dah. Saya nak jalan-jalan. Awet jalan. Kita kat gambar pula. Pagi ni kita ronda-ronda, kita tengok setup campsite. Mana jalan turun? Jalan sini ke jalan mana? Oh, bawah ni. Ni bawah ni Pak Bu. Yang lagi satu, yang depan lagi. Tu tak tahu kat mana. Tu kita langgar je kat sini. Tengok. Ranger. Oh, kat sini ada 2 tent besar. Oh, simpan motor bawah ni ya. Bawah fly sheet. Oh, dia motocamp bang. Oh, betul-betul camp ke? Oh, stiker halam. Malam Oh, dah sampai lah. Awak tak sampai lagi. 2.3 aku lah. Si Boroi. Oh, ini lagi sempoi. Ini setup yang paling fancy color dia. Compete dengan outer, kursi dengan meja. Barang-barang lain pun lah color yang mengikut tema. Oh, lampu. The Northern Face. Memang betul-betul ikut tema.
Tali pun sama lah. Ini dia punya fly sheet dia memang cantik. Lawa fly sheet dia. So kalau hujan lebat memang air tak bertakung. Oh, kat bawah ni ada tapak lagi. Y20. Bang. Oh, 2 tent, 3 tent sini. Tapi jauh daripada sungai tak? Morning. Ronda-ronda. Oh, memang tak ada sungai sini eh. Memang tak ada sungai sini. Oh, ikut sana. Oh. Kita menuju tapak. Tapak berapa ni? Oh, ini lah. Ni tent apa? Ni tent apa ni? Oh. Ni mahal. Cek lah. Oh, ni tapak 18. Oh, lawa dong punya kot tent. Ni colour dia fancy tak? Kot tent. Semuanya kot tent. Diorang punya common area. Ini brand Jet lah kot tent. Rasanya model sama. Tengok design sama je. Cuma variant colour berbeza. Ni tapak 18 dekat dengan sungai. Itu sebelah. Cantik tapak 18. Dekat sungai dia pun tak dalam. Boleh duduk baring. Itu adalah mini waterfall. Boleh layan mandi. Betul-betul sinki semua jadi. Pakai kayu yang di ukir-ukir. Tak baik. Turun ke bawah. Besar istana. Uish. Oh. Ni tapak 19. Besar betul flight sheet dia. Ini baru betul asrama ni. Elok kita pergi macam ni bang. Buka lah, masuk ramai. Aku setuju. dah tentu keliling semua. Duduk kat dalam apa. Jadi fly sekali dengan di Taiping ke? Pastinya macam dia sekali. Fly dengan jaring. Oh. Dia sekali. Tapi dia punya jaring tu boleh buka. Oh boleh buka. Dia ada zip. Memang style. Batu ada rumah. Dekat celah batu tu, batu yang besar tu, dia boleh set up, dia sandingkan rumah. Ni dalam construction lagi, tak siap lagi. Tapi dia punya design dia cantik lah. Oh, ni tapak 1. Kan aku tak lalu ni tadi. Ini adalah tapak 12. Oh, ni tapak 12 tu. Pagi tadi aku dah merayau dah satu campsite. Tutup maya habis. Rupanya aku tak lalu sini. Macam mana aku tak lalu sini? Tadi aku lalu ke mana? Dua ni pun dah masuk. Apa? Satu tapak kursi 2. Satu tapak kursi 2? Kursi 2. 2 orang ke? 2 orang. Meriah. Kita dah pergi review tapak-tapak orang. Tapak kita tak review lagi. Ni kemah bongsu kita. Dia masih lagi lelap kat dalam. Ada sebelah ni ada tent. Ni ada tent besar hitam. Tak nak kotor jangan datang camping lah. Tapak 9. Ni tapak 9. Tak nak kotor jangan datang camping lah. Ni setup hammock aku. Dan ini kot tent yang member kita. Pagi ni kita nak bersarapan yang telah disediakan admin kita. Sarapan meriah makan.
Kalau yang macam Abang Ila wakil. Tak kisah ni lah. Sen je ya. Okey. Ada kari pap. Makan apa ni? Selemak. Nasi lemak ke? Selemak. Lemak. Oh. Makan ni betul kita tidur. Tak, itu kau bawa kolej ke? Bawa pinggan. Ya, boleh lah. Yang penting kenyang. Dia kenyang eh? Makan. Kita dapat kurma pagi ni. Kurma. Okey eh? Oh, betul-betul makan tepi sungai tu. Dalam air berpadu. Kat sungai tu. Oh. Kat sini air sungai dia lebih deras. Betul-betul cedok air. Nasi lemak. Makan beramai-ramai. Tak bawa lah, berharap tak duduk. Last sekali duduk kat tepi je. Pagi ni aktiviti kita akan keluar ke Pekan Kuala Kangsar dengan geng-geng motor ni untuk pergi jalan-jalan di Kuala Kangsar. Ada beberapa lokasi yang admin nak bawa kita ronda pagi ni. So kita check out lah kat mana. Checkpoint pertama, Kampung Labu Kubong, Port Sawah Padi. Okay, korang, saya tak ada tempat nak belanja, korang ni je lah. Saya belanja view sikit, ini pergi sana, lepas tu kita pergi Pasir Raban. Kan, korang ambil gambar, kita tunggu timnya cameraman datang. Nanti kita motor kita park dia macam ni ke, nak sengit sikit ke. Kerang gunung. Ada gunung, ada sawah padi, ada tali air. Ke depan tu, dia ada benda ni. Motor parking sekali. masalahnya sekali datang buat ini tempat pun kita buat ni. Dekat Istana Lama Kuala Kangsar, singgah bergambar. Sepit telur je dia. Okey, atas tu motor boleh naik kalau kau nak lalu. Macam. Sudah jadi bus station. Semua dah pulang ke sarang selepas main panas, beronda-ronda di Kuala Kangsar. So sekarang waktu makan, semua dah settle. Jom kita pergi makan. Waktu makan ni kita ambil pinggan, kita buat kerusi. Tambah special Kuala Kangsar. Oh, dah ambil dah. Oh. Makan. Ni sambal Lunch. santan. Oh. Sambal? Santan. Oh, Sambal sambal. je ada. Sambal santan. Oh. Menarik. Special sikit. Berapa tu?
Masing-masing beratur untuk ambil makan tengah hari. Yelah, daging habis lah. Inilah menu kita hari ni, makan tengah hari yang disponsor. Ada ikan, ada ayam, ada timun, ada sambal santan, ada buah tembikar. Terima kasih kepada pensponsor, pemberi jemput makan tengah hari. Oh, badan dah panas, berlengas, berpeluh. Kita pun tak rasa nak mandi sungai. Itulah kita turun mencari sungai pot mandi. Mana tu kita nak berterjun? Kan? Dekat dengan tempat makan pagi ni. Kat atas? Jom. Push. Off-road lah kita. Ya, betul. Mana jalan apa redak ni? Main langgar je ni. Memang banyak batu lah kawasan ni. Oh, cantik. Oh, lagi cantik. Oh. Lagi. Satu kali. Terjun. Minum petang pula. Ramai ni sebagai kain ni. Bau durian ni. Okey, kita petang ni ada tutup udang Serawa durian. Serawa durian tu kita rasa-rasa je lah sebab tu susah daripada orang. Tak ada banyak mana, alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. bau durian tu. Okey, so kita buat rasa-rasa jadilah. Oh, menu petang kita. Menu yang pertama ada serawut durian dengan roti. Lepas ni kita kasih raban. Lepas makan kita kasih raban. Makan beramai-ramai waktu petang. Tadi sarawak, sekarang kita ada cucur dengan kuah kacang. Hari ni makan saja. Jalan-jalan makan. Rezeki jemput makan. Tadi lepas kita minum petang, kita pun terlalap lah. Sedar-sedar dah malam, pukul 8.30 dah. Sekarang time untuk kita pergi makan malam. Bangun tidur makan. Aduh. Semua dah berkumpul makan di meja bulat. Kita makan waktu malam. Semua tengah menikmati makanan. Dalam ni makan menu sup tiaw sup dengan meatball. Selamat menjamu selera. Tempat ni pun kelebihan ni paling kelebihan. Di tempat ni kelebihan. Tapi dekat sana semua ada. Air panas ada, toilet ada, lampu ada, plug point ada. Tapi sayang sekali dia boleh pasang di ini dekat. Lepak briefing waktu malam. Next event. Event plan. Ikutlah korang tak kena dengan jiwa korang ke. Macam apa sekolah melawat-melawat kan. Melawat-melawat. Korang ni tak kita saya bawa tempat korang daripada jauh. Ada yang tak pernah sampai. Kita bawa lah pergi Victoria ke, pergi Rapan ke, dapat lah dia. Dia tahu lah bawa first time ni untuk melawat tempat ni. Dia tak nak. Ya, kalau kau duduk dalam tent ni ya, duduk lagi mak bapak malam ni. Lepas kita habis briefing, meeting dekat atas tadi, malam ni kita sambung sembang-sembang pula dekat kita punya tapak.
Kami sembang-sembang santai. Sini ada, kat sana ada. Oh, tapi member kita hari ni dah balik. Si Syed, dah balik. Ada api pula buat pemanas badan. Good morning. Hari ni hari Ahad, hari ketiga. Hari check out campsite. Malam tadi cuaca tak hujan tapi sejuk macam biasalah hutan. Pagi ni kita akan keluar sarapan. Kita punya chief, kita punya admin ajak makan sarapan dekat luar. So dekat tapak camping sekarang ada yang dah start untuk berkemas, ada yang dah pulang seawal 4-5 pagi tadi. Ada yang belum, macam ni belum lagi kemas. Tapi grup yang kat bawah tu dah start kemas. Ni Along, dia dah siap dah keluar motor, dia nak pergi sarapan. So pagi ni aktiviti dia, kita pergi sarapan and then kemas dan check out. Pusa. Oh, Pusa. Morenas Pusa. Modena kan? Yes. Kita dah sampai, kita dah makan sarapan pagi di jalan utama je. Jalan menuju ke Gerik. Kita tengok apa menu sarapan kedai ni ada. Nama kedai tak ada. Tengok ramai je orang sarapan di kedai ni. Macam-macam ada. Pulut ni? Ya, pulut ha. Oh, pulut. Rendang. Ikan ada, rendang ada. Ande ada. Macam-macam makan ada. Sarapan kita. Nasi goreng. Depan boleh ambilnya. Oh, canai pun ada. Canai pun ada. Sarapan. Ramai kedai. No? Apa dia? Dah siap makan macam mana baru sampai. Selalu macam tu lah macam ni. Kita dah habis sarapan pagi kat luar tadi. So pagi ni semua dah start mengemas-ngemas untuk pulang. Hai, bosu baru bangun. Ngemas. Tak ada lah. Nak balik sudah makan. Marilah kita start mengemas. Pulang. Semua pun dah hampir siap mengemas. Banyak yang dah balik. So, tadi sini pun banyak motor. Tinggal motor kita orang je. Banyak tapak yang dah clear, yang dah balik. Tapak bawah tu pun dah clear. Bawah sana pun dah clear. Semua dah clear. Tapak pun dah clear, dah settle. Kosong. Semua dah kosong. Dah clear dah semua. Barang pun semua dah buka, dah packing. Tinggal motor pun dah packing, tinggal nak jalan je. Rasanya kita orang punya grup yang terakhir keluar. So settle lah camping 3 hari 2 malam kat sini. Overall
tapak ni, tapak campsite Batu Tahu, overall okay. Dia lebih kepada wild punya feeling lah, feeling. So dia banyak pokok-pokok yang belakang tu, banyak pokok-pokok yang dia still lagi simpan. So tapak dia pun ada yang tapak, banyak yang tapak yang private lah. So tak adalah kalau banyak-banyak group, tak adalah dekat-dekat sangat. So ada jarak-jarak, so selesa lah, ada privacy. Okay, jumpa lagi the next video camping. Ada lagi beberapa minggu yang kita akan camping. Jumpa lagi next video. Goodbye.